Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Isnin 8 Jun tahun 2026 kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama mengikuti kuliah yang berkaitan dengan kitab adab orang Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Antaranya ialah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasai dalam kehidupan kita, iaitu perkara yang kita memandang bahawa tidur itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan anugerah kepada kita. Antara nikmat Allah yang kita rasai setiap hari ialah nikmat tidur, namun tidak semua orang mensyukuri nikmat tersebut. Dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala cipta ke kita ni dan menciptakan malam dan siang. Pada masa yang sama, malam untuk kita tidur, untuk kita berehat, dan siang untuk kita meneruskan kehidupan kita, beribadat, bekerja, mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup kita, untuk mencari ilmu dan macam-macam lagi. Tetapi nikmat bila kita rasai dan kita hayati tentang perkara itu, semuanya adalah tujuan untuk memberi kemudahan kepada kita yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang Muslim memandang bahawa tidur bukan sekadar keperluan jasmani untuk merehatkan tubuh badan. Bahkan ia adalah satu nikmat dan rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, kepada hamba-hambanya, iaitu kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dengan tidur, tubuh badan kita yang letih menjadi segar. Fikiran kita yang hilang ataupun lesu dapat dipulihkan untuk meneruskan kehidupan. Serta beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita tidur untuk berehat seketika, bangun dalam keadaan kita sihat. Tujuan tidur adalah bangun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disalahgunakan tidur. Tidur daripada pagi, bangun tengah hari, tidur pula tengah hari, bangun petang. Siapa tak ada kerja yang buat. Bukanlah gitu. Bahkan tidur untuk berehat dan niat yang betul adalah dikira sebagai ibadah. Dengan tidur, tubuh yang letih menjadi segar. Fikiran penat kembali tenang dan bertenaga. Tenaga yang hilang dapat dipulihkan untuk meneruskan kehidupan serta beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-23, iaitu wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari kurnianya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malam dan siang. Semuanya untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Bagi seseorang yang mendengar, menghayati, teliti tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah seorang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan bahawa tidur adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat. Ada juga orang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia tak boleh tidur. Betapa susahnya dalam hidup dia. Jika Allah menarik nikmat tidur daripada seseorang, nescaya hidupnya akan menjadi sengsara walaupun dia memiliki harta dan kedudukan yang tinggi. Maksudnya banyak duit. Kedudukan pun tinggi. Tapi tak boleh nak tidur. Susah hidup. Sebab kita memerlukan kepada istirahat. Oleh itu, sebahagian mukmin, kita tidak melihat tidur sebagai perkara biasa, kita melihatnya sebagai anugerah Allah
yang perlu disyukuri. Tapi ada juga sebahagian manusia tak mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu dan disalahgunakan. Diurus masa yang kita tidur ni menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara tidur Rasulullah ajar kita. Dengan cara lagu mana? Sebelum kita tidur Rasulullah ajar kita dengan cara yang baik, iaitu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masa kita nak tidur Rasulullah ajar tidur dengan mengiring tangan kita tidur, kepala kita letak mana? Atas tangan kanan kan? Nanti kita akan baca kan? Itulah antaranya Rasulullah ajar dari satu persatu tentang cara nak tidur pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diurus menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan wasilah untuk mendapatkan kekuatan bagi mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan perintahnya. Jadi kita buat sesuatu tujuannya untuk berehat seketika, di samping itu meneruskan kehidupan kita dan berpeluang dan dapat melaksanakan perintah Allah dengan kita beribadat kepadanya. Mudah-mudahan melalui perbincangan pada malam ini kita dapat lebih mengenali nilai sebenar nikmat tidur dan bagaimana mensyukurinya sebagaimana yang diajar oleh Islam. Islam ajar supaya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan disalahgunakan. Bukan disalahgunakan tidur tersebut. Sesungguhnya itu tidur pakai tak mikir gapo dah. Malah nak kerja, malah nak belajar, malah nak ngaji. Bahkan moting sekolah pun tujuan nak tidur. Mengambil kesempatan yang bukan caranya. Sekarang kita berada di bahagian yang ke-21 iaitu adab tidur. Adab tidur. Muka surat 219. Ini merupakan bab yang terakhir dalam bab mengenai kitab adab orang Islam. Ini bab terakhir. Pelajar-pelajar minta ambil perhatian dengan sebaiknya mengingat perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita tentang adab tidur. Ada caranya dan kaedahnya. Seorang Muslim memandang bahawa tidur itu di antara nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Itu merupakan kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan, mestilah bersyukur di atas kurniaan nikmat yang Allah berikan, anugerahkan itu. Nikmat boleh tidur. Tapi, biarlah kena pada tempatnya. Tidur untuk berehat. Bukan tidur hanya untuk mensia-siakan diri tanpa buat sesuatu. Seorang Muslim memandang bahawa tidur adalah salah satu nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah kepada hambanya. Walaupun ia kelihatan sebagai perkara biasa yang berlaku setiap hari. Tengok dah menjadi rutin. Malam ngatuk tidur. Pagi subuh bangun. Lepas tu malam tidur pula. Bukan dikira sebagai rutin harian. Bahkan walaupun ia kelihatan sebagai perkara biasa yang berlaku setiap hari, walaupun kata rutin hariannya berpusing, malam bersilih ganti dengan siang, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, hakikatnya tidur merupakan rahmat dan tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Kalau boleh tidur, alhamdulillah. Itu merupakan tanda kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. Hakikatnya tidur merupakan rahmat dan tanda kasih sayang Allah kepada manusia di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung, iaitu tidur kalian di waktu malam dan siang hari untuk beristirahat dari letihnya perkara tentang pekerjaan yang dilakukan. Malam untuk berehat. Siang hari ada waktunya untuk berehat seketika kan. Ada Rasulullah SAW juga ajar tentang qailulah. Tidur sebentar sebelum solat. Solat apa? Solat zuhur contohnya. Jadi tidur sebentar, walaupun sebentar tapi rasa puas. Jadi malam adalah waktu panjang untuk kita berehat. Sehari tidur sebentar sebagai qailulah. Tidur sebentar untuk kita berehat. Bila bangun tu untuk kuatkan balik stamina kita dan hilang mengantuk ataupun penat. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung tadi, tidur kalian di waktu malam. Siang hari untuk bekerja dan malam adalah tempat dan masanya untuk berehat kerana letih daripada urusan pekerjaan harian dia tu. Sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang mendengarkan dengan pendengaran yang penuh perhatian dan penerimaan. Dengar apa yang Allah SWT cerita
Allah SWT menjelaskan melalui ayat suci Al-Quran. Kita dengar dan kita perhatikan serta kita terima dengan sebaiknya. Bahkan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iaitu boleh tidur, boleh bekerja, boleh belajar dan menguruskan hal ehwal kehidupan seharian kita dengan baik. Melalui tidur, Allah memberikan kerehatan kepada tubuh badan kita. Dengan kita tidur, bila kita bangun, boleh menenangkan fikiran kita. Boleh belajar semula, boleh mengulang kaji pelajaran, boleh menghafaz Al-Quran dengan baik, memulihkan tenaga dan mengembalikan kecergasan untuk meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ibadah ni tak boleh nak lepas. Tak boleh nak terpisah dalam kehidupan kita. Tak boleh berpisah. Ibadah antaranya ibadah wajib, yang 5 waktu tak boleh diabaikan dan tak boleh ditinggalkan. Tanpa tidur yang mencukupi, manusia akan menjadi lemah badan dia, rasa letih, tak sehat, tak cekak. Kadang-kadang, marilah sesema. Buat apa ni sesema ni? Demam, tak sehat. Pada hakikatnya, punca daripada badan dia lemah, stamina dia tak kuat, punca daripada tidur tak cukup. Suka berfikir dengan baik. Bila dah letih, penat, tak nak mikir molek dah lah. Dan tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya dengan sempurna. Buat pun rasa tak boleh nak fokus dah. Keja-keja dengan cara beristirahat untuk memulihkan stamina balik dan meneruskan kelangsungan kehidupan dia, mencari rezeki, bekerja, menguruskan tanggungjawab dan amanah yang dipikul tersebut. Di antara tanda-tandanya bahawa dia menjadikan siang agar umat Nabi Muhammad, agar hamba Allah Subhanahu Wa Taala bergerak di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cari rezeki dalam masa yang sama untuk beribadat. Matlamat akhir kita adalah untuk akhirat, bukan matlamat di dunia sahaja. Dunia adalah tempat mencari rezeki dan beribadat yang merupakan saham untuk kita bawa di akhirat nanti. Menuainya di sana. Itulah apa yang perlu kita perhatikan dalam adab tidur, dan kita kena fahami bahawa tidur adalah untuk berehat dan kiranya niat baik itu juga dikira sebagai ibadah. Dalam firman-Nya, ayat yang ke-73 surah Al-Qasas. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, dan di antara rahmat pemberiannya, pemberian siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjadikan untuk kamu, Allah SWT jadikan untuk siapa? Untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia yang Allah jadikan kepada kita? Malam dan siang. Silih berganti. Ni bertukar semua. Lepas cerah, gelap. Lepas siang, malam. Lepas malam, siang balik. Supaya kamu dapat berehat. Supaya dapat berehat termasuk tidur padanya pada sebelah malam. Jadi malam untuk kita berehat. Setelah kita penat di siang hari belajar, mencari ilmu, anak-anak pelajar sekalian daripada subuh lagi ni belajar. Kemudian malam untuk berehat. Bangun pagi, mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat untuk teruskan lagi menyambung pengajian-pengajian masing-masing. Dan supaya kamu dapat berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya pada sebelah siang. Maksudnya, siang bangun, kalau hak belajar-belajar, hak mana bekerja-bekerja, hak mana cari tanggungjawab, merupakan berusaha untuk mencari rezeki masing-masing yang mempunyai tanggungjawab. Dan juga supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur penting dalam kehidupan kita. Jangan rasa usaha kita adalah usaha kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, mesti kita mensyukuri, iaitu anugerah kesihatan, anugerah kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita ini, mencari rezeki, melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang dipikul, mempelajari ilmu dan macam-macam lagi. Mestilah kita bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita deh.
Bangun dari pagi tu, bangun keadaan sihat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Sebab itulah Rasulullah SAW ajar kita, sebelum tidur, kita berdoa. Bangun, kita berdoa kepada Allah SWT. Bahkan sebelum kita tidur, kita disarankan supaya berwudu. Supaya tidur dalam keadaan bersih dan mengingati Allah SWT. Dan firman-Nya dalam surah An-Naba ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ subata. Ini ayat yang kedua. Ayat yang seterusnya. Ini dalam surah An-Naba ayat yang ke-9. Maksudnya, artinya, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Tidur untuk berehat. Jadi kita kena faham situ. Allah jadikan tidur kita sebagai istirahat. Masanya untuk kita berehat. Kalau kita penat, kita tidur. Rehat sementara kita ada masa yang terluang ataupun masa yang boleh dan berpeluang untuk kita berehat. Sementara kita meneruskan tanggungjawab dan tugas-tugas kita. Dan bagi pelajar, masa mana boleh rehat? Tengah hari sebelum pukul 3, rehat sekejap. Kemudian malam, tidur awal. Habis kelas, siap-siap kata apa-apa tugas-tugas tu. Mana ada tugas kerja-kerja sekolah, siap. Mana ada tugas-tugas yang lain yang apa perlu diselesaikan, selesai segera. Janganlah pula malam-malam masa nak tidur tu lah nak buat. Bukan gitu. Bahkan Rasulullah SAW pun suka apa dia? Mengingatkan kita melalui hadis bahawa dia tak suka untuk berjaga malam. Maksudnya tidur buah kosong lepas isyak. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang tak perlu kita buat sesuatu yang sia-sia waktu malam. Jadi apa yang berkaitan dengan hadis ini, istirahat badan tujuannya adalah supaya anggota badan kita rasa lega. Supaya anggota badan kita rasa tenang dan damai. Rasa dia tidur dalam keadaan kita tidur tu, masa kita duduk dia seketika, kita bangun tu dalam keadaan kita sihat. Kemudian, apa yang berkaitan dengan perkataan subata sini adalah as-subat. Berhenti dari kegiatan untuk berehat. Maksud rehat sementara. Berhenti dari kegiatan untuk kita berehat. Banyaklah perkataan-perkataan yang boleh difahami sini. Istirahat badan dan juga termasuk dengan waktu dengan berhenti bekerja buat sementara waktu. Begitulah termasuk dengan tidur sebagai pemutus rasa lelah yang dirasakan sebelum ini. Bila penat, lelah, apa semua tak ekak dah. Tidur untuk istirahat. Bangun dalam keadaan sihat. Sehingga manusia akan kembali bersemangat untuk melakukan urusan-urusan ataupun tugas-tugas masing-masing. Bagi anak-anak pelajar, tugasnya apa dia? Belajar. Mencari ilmu. Mendalami ilmu. Supaya menjadi seorang yang berwibawa di masa akan datang. Supaya menjadi seorang yang berilmu dan dapat menjadi pemimpin ataupun pendakwah di masa akan datang, insya-Allah. Itulah yang perlu diperhatikan. Jadi sehingga manusia akan kembali bersemangat untuk melakukan urusan tugas masing-masing. Kerana kerehatan seseorang hamba Allah beberapa jam pada sebelah malam selepas berpenat-penat pada siang hari adalah di antara sebab-sebab yang boleh menolong penghidupan tubuh badan dan menjaga pertumbuhan serta kesegarannya untuk meneruskan pelaksanaan tugas-tugas yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia kerananya. Banyaklah perkara-perkara yang perlu kita perhati ke sini. Tidur adalah kerana untuk kita berehat. Sehari meneruskan tanggungjawab masing-masing. Malam untuk kita tidur sebagai istirahat anggota badan kita yang telah penat dan lesu pada siang hari. Kemudian bagi seorang yang sedang membesar, itulah dikira sebagai menjaga pertumbuhan
pertumbuhan apa dia? Pemikiran dia, akal dia, badan dia. Kemudian, serta kesegaran untuk meneruskan pelaksanaan tugas-tugas yang mana Allah menjadikan manusia kerananya. Tugas apa dia? Yang paling besar sekali adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja tetapi ibadat tak boleh diabaikan. Belajar juga tetapi tanggungjawab mengikut perintah Allah tak boleh diabaikan. Antaranya, solat fardu 5 waktu. Kemudian, ditambah dengan solat sunat yang lain. Solat ba'diyah ataupun qabliyah ataupun dikatakan sebagai solat sunat rawatib. Jadi sekarang ni kita sambung lagi. Apa yang berkaitan dengan penjelasannya terdapat dalam tafsir Ibn Katsir. Iaitu kerana rahmatnya kepada kamu, Allah menjadikan malam dan siang. Kerana rahmat. Allah SWT beri rahmat kepada kita, malam dan siang, kerana kasihnya Allah kepada kita. Menjadikan malam dan siang. Dia menciptakan kedua-duanya untuk manfaat siapa? Manfaat siapa? Manfaat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat manusia. Iaitu daripada ayat suci Al-Quran tadi. Litaskunu fihi. Maksudnya supaya kamu mendapat ketenangan dan berehat pada waktu malam. Ayat Quran tadi kan. Cuma disusuli dengan ayat waja'alna naumakum subata surah An-Naba. Tapi penjelasan yang berkaitan juga mengenai ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Iaitu supaya kamu mendapat ketenangan dan berehat pada waktu malam. Walitabtaghu min fadlih. Maksudnya supaya kamu mencari rezeki dan kurniaan Allah pada waktu siang. Melalui apa? Melalui perjalanan. Seseorang itu dia kerja jauh. Berjalan untuk mencari rezeki. Hijrah, pindah tempat dari satu tempat ke satu tempat lain adalah untuk mencari rezeki. Dalam perjalanan ni, tujuannya adalah untuk mencari rezeki. Ada orang duduk di Kelantan tapi perjalanan dia menuju ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Dan ada juga dia sentiasa bergerak. Kerja atas kapal, kerja bahagian minyak. Maksudnya sentiasa bergerak yang dikatakan sebagai perjalanan. Kemudian usaha seseorang itu untuk mendapat sesuatu perkara yang diharapkan. Bagi pelajar, nak ilmu. Bagi pekerja, nak rezeki. Bagi orang-orang lain pula adalah nak kedua-duanya. Maksudnya dia kerja dan masa yang sama dia belajar. Dan macam-macam kategori manusia. Kemudian pekerjaan masing-masing dan pelbagai aktiviti kehidupan yang dilalui. Setiap orang ni berbeza dari kehidupan kita. Bagi anak-anak pelajar ni, sepenuh masa belajar. Suatu hari nanti, bila dah bekerja, rasa tak cukup lagi ilmu nak belajar. Bekerja dan belajar. Dan ada juga belajar sambil bekerja. Part time kerja, sepenuh masa belajar, ada juga. Macam-macam kategori manusia. Wala'allakum tashkurun, maksudnya supaya kamu bersyukur kepada Allah dengan pelbagai bentuk ibadah pada waktu malam dan siang. Bersyukur kepada Allah SWT. Dalam pelbagai ibadah, sebagai contohnya Allah SWT kejutkan hambanya untuk beribadah malam, qiyamul lail, bertahajud. Syukur kepada Allah SWT. Kemudian sesiapa yang terlepas melakukan sesuatu amalan pada waktu malam, misalnya niat tu molek dah, ambil air semaya supaya tidur dalam keadaan yang tenang, tapi malam tak nak bangun juga sebab badan terlalu penat. Rebutlah peluang yang lain pula. Jadi amalan pada waktu malam tak boleh dah terlepas dah. Dia boleh menggantikannya pada waktu siang. Siang hari ada lagi waktu lain. Lepas semaya jangan lorak nak turun. Zikir dulu, semaya sunat dulu. Kemudian semaya duha dan macam-macam lagi pahala-pahala lain ni yang boleh diperolehi melalui ibadah. Dia boleh menggantikannya pada waktu malam pula. Kalau siang hari terlepas, malam boleh lagi nak tahajud, nak bangun, nak sembahyang sunat, nak berzikir, membaca Al-Quran dan macam-macam lagi cara yang boleh dilakukan oleh manusia. Peluang Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada, cuma nak tak nak. Peluang Allah ada semua. Siang hari pun ada, malam pun ada, cuma nak tak say. Bagi seseorang tu yang nak, dia akan berusaha. Bagi seseorang yang malas, maksudnya dia tak buat lah. Tengok yang orang lain buat. Lepas tu orang rajin dia. Dia sendiri bila nak rajin. Jadi kena rajin lah juga.
Kemudian mencari seseorang yang berusaha tu, dia akan mencari jalan nak sesuatu. Atau seseorang yang malah, dia akan mencari alasan. Alasan gitu, alasan gini. Salah ke orang tu, salah ke orang ni. Punca daripada dia tak siap kerja sebab saya dia. Punca daripada tu, maksudnya sedekah dia memang tabiat menangguh. Tapi menjadi satu punca memberi alasan yang tidak munasabah. Untuk diri kita, tak payahlah asal kita berusaha untuk sebaik yang mungkin supaya kita dapat hasil yang kita harapkan. Bagi pelajar-pelajar, usaha. Tengok saya malas sekalipun, kejutkan saya tu. Tegur saya. Bagi pelajar, hak gaji tu terus ke usaha. Hak lain tengok saya semangat, ambil semangat dia. Cemburu kepada sesuatu yang baik, tak apa kan? Dengki kepada sesuatu kebaikan, misalnya kata, dengki orang tengok dia nombor satu sama, nombor satu ketek tak apa lah gitu. Dengki buat khianat tu tak boleh. Menjatuhkan orang, mengkhianati orang lain, punca daripada seseorang jatuh, itu merupakan satu perbuatan dosa pula. Kemudian, selain itu, tidur mengingatkan manusia tentang hakikat kelemahan dirinya. Sebelum tidur, Allah Akbar, nikmatnya boleh tidur. Inilah menunjukkan kelemahan diri seseorang letih. Maksudnya, bila kerja agak, bila tak rehat, lesu badan. Yang nak ayatnya manusia ni lemah dalam kehidupan. Perlu kepada berehat juga. Ketika tidur juga, manusia tidak mampu mengawal dirinya sepenuhnya. Dan masa tidur tak boleh buat apa. Dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nyawanya berada dalam genggaman Allah. Sesungguhnya orang itu bila kita dapat maklumnya, sahabat-sahabat ataupun kenalan, ataupun seseorang yang kita kenali, malam tu kecek buah molek-molek. Lepas tu tidur, bangun pagi, tak ada dah dia. Ada juga lah gitu. Nak ayatnya sini, manusia tidur, bila dia tidur, ketika tidur, manusia tidak mampu mengawal dirinya sepenuhnya, bahkan nyawanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itulah yang perlu kita perhatikan bahawa dalam kehidupan kita, nyawa kita semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mati waktu tidur, ada yang dibangunkan semula lepas pada tidur, sedar semula. Bahkan dalam kehidupan mestilah mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang tidak terhingga. Masih boleh bernyawa, masih boleh bernafas, dan alhamdulillah pada malam ni kita masih boleh bersama-sama, boleh bernafas, boleh mencari ilmu. Jadi peluang kemasan yang ada ni, usahalah dengan sebaik yang mungkin. Bolehkah anak-anak pelajar usaha sebaiknya? InsyaAllah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajak umatnya membaca doa sebelum tidur dan bersyukur kepada Allah apabila bangun daripada tidur. Bangun-bangun, alhamdulillah, Allah panjangkan umur lagi kita. Syukur pada Allah masih lagi boleh berpeluang untuk melanjutkan menuntut ilmu. Masih lagi berpeluang untuk kita bangun dan terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita, mencari rezeki, mencari nafkah kepada keluarga, dan macam-macam lagi kehidupan-kehidupan yang boleh kita lakukan, sesuatu kebaikan-kebaikan yang memberi manfaat kepada kita, keluarga kita dan orang lain. Itulah merupakan dalam kehidupan kita yang perlu kita syukuri. Justru seorang Muslim tidak melihat tidur sekadar keperluan fizikal, tetapi sebagai nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Rahmat Allah yang berikan tidak terhingga kepada seseorang. Bangun dalam keadaan sihat. Tidur dalam keadaan penat. Dapat tidur dengan lena dan tenang. Bangun dalam keadaan sihat. Dan tanda kebesaran Allah SWT yang wajib disyukuri. Bila kita bangun, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Mengendak doa, nanti kita ambil di bahagian-bahagian doa nanti. Dengan niat yang baik. Seperti berehat untuk menguatkan badan. Bagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur, ya Allah, mudah-mudahan hamba-Mu tidur ni dalam keadaan walaupun penat, mudah-mudahan bangun dalam keadaan yang sihat dan dapat terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang betul. Tidur juga boleh menjadi satu amalan yang diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira sebagai ibadah kalau niat adalah tujuannya untuk berehat kerana bangun nanti untuk teruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan tanggungjawab dan kewajipan masing-masing. Bahkan kerja pun dikira sebagai ibadah kalau niat yang betul. Maka kesyukuran terhadap nikmat tidur ini memerlukan seorang Muslim
menyempurnakan adab-adab yang berikut. Adabnya banyaklah. Adab-adab yang berikut. Yang pertama, iaitu tidak melewatkan tidur. Para pelajar, bila dah selesai tanggungjawab dan tugas masing-masing, tidur awal. Bangun pagi dalam keadaan yang sihat. Boleh? InsyaAllah dah. Yang kedua, sentiasa berusaha tidur dalam keadaan berwuduk. Ambil semaya dulu sebelum tidur. Seperti mana ambil semaya? Nak semaya. Yang ketiga, memulakan tidur di atas rusuk kanan, lambung kanan. Lambung kanan. Tidur nyengging, lambung kanan. Kemudian yang keempat, tidak boleh tidur berbaring di atas perut. Bertiarap. Sama ada tidur dalam keadaan tidur malam ataupun tidur siang. Jangan tidur nerak dah. Jangan ajar diri tidur nerak. Tidur ikut cara Rasulullah SAW. Yang kelima, sebelum tidur, eloklah baca zikir-zikir. Baca zikir dulu. Iaitu antaranya Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian baca doa tidur. Dan baca doa bangun. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita membaca doa. Galakkan dan diajar dalam Islam juga kita berwuduk. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian hendaklah dibaca doa yang datang dari Rasulullah SAW yang warid. Doa Rasulullah ajar, bukan doa-doa ngarut. Doa yang Rasulullah SAW ajar. Nanti masuk bab nanti kita pakat baca sama-sama dah. Tak sampai tajuk lagi. Cuma sentuh poin dulu malam ni. Perkara-perkara penting dan banyak lagi lah. Perkara-perkara yang disentuh dalam adab-adab tidur. Jadi baca sebut tadi antaranya lah dulu dah. Maka kesyukuran terhadap nikmat tidur ini memerlukan seorang Muslim menyempurnakan adab-adab yang berikut. Yang pertama, tidak melewatkan tidur setelah menunaikan solat Isyak, melainkan kerana sesuatu sebab yang amat mustahab seperti belajar atau mengajar ilmu tertentu atau bercakap-cakap melayani tetamu atau bermesra dengan keluarga sendiri. Tengok kepada perkara-perkara yang mustahab sahaja. Jangan duduk jaga malam buat sesuatu yang sia-sia. Bangun pagi, letih. Subuh pun payah nak bangun. Bahkan buat sesuatu perkara yang mustahab ataupun perkara yang perlu untuk kita laksanakan tanggungjawab kita. Apa yang berkaitan dengan nombor satu ni adalah perlu diperhatikan sini. Dalam Islam, antara adab yang dianjurkan ialah tidak berjaga malam tanpa keperluan selepas solat Isyak. Kalau boleh tidur awal lagi molek. Kecuali ada tugas-tugas yang lain yang perlu diselesaikan. Ini berdasarkan amalan yang dilakukan dalam Islam. Kerana Islam tidak menyukai berbual-bual kosong selepas Isyak kerana ia boleh menyebabkan seseorang terlambat tidur. Bahkan Rasulullah SAW pun tak suka bual-bual kosong lepas solat Isyak. Lalu sukar bangun untuk qiyamul lail atau solat subuh. Subuh qiyamul lail tak boleh nak bangun dah. Solat subuh pun tak ada nak bangun juga. Jadi kena perbetulkan diri dan keadaan kita sebagai hamba Allah SWT, niat mestilah betul. Hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan melaksanakan perintahnya. Namun, berjaga selepas Isyak dibenarkan apabila terdapat keperluan dan maslahah yang jelas. Antaranya, belajar atau mengajar ilmu yang bermanfaat. Bagi pelajar tak lama nak menduduki peperiksaan. Jadi malam itu manfaat dengan mengulang kaji pelajaran. Membaca Al-Quran, menghafaz. Serta berbincang sesuatu perkara yang bermanfaat. Jangan buat janganlah pula orang kata kuliah dalam kuliah. Masa guru tengah menyampaikan ilmu, dia pun menyampaikan ilmu juga kepada saya dia. Menyebabkan gangguan kepada kuliah tersebut. Jadi ambillah masa lain untuk berbincang dan mencari masa yang lebih sesuai. Kerana kuliah yang berkaitan dengan kitab tertentu, fokus supaya dapat ilmu yang bermanfaat dalam diri masing-masing. Ini berdasarkan amalan yang dilakukan dalam Islam. Namun berjaga selepas Isyak dibenarkan apabila terdapat, Gabriel tadi, sesuatu perkara yang bermanfaat. Belajar atau mengajar ilmu yang bermanfaat. Khususnya ilmu agama atau ilmu yang diperlukan umat.
Yang kedua, melayani dan memuliakan tetamu kerana menghormati tetamu merupakan tuntutan syarak. Tamu mari, jangan awak sombong dengan dia. Layan molek. Biar dia mari dia dekat dia suka, balik dekat dia suka. Tapi tamu pun kena faham jugalah. Janganlah duduk sampai malam-malam. Tuan rumah pun letih dan lesu dah nak melayan dia. Dia pun duduk main nak buah lagi. Jadi kena tengok keadaan dan situasi juga. Kemudian, berbual mesra dengan ahli keluarga seperti berbincang urusan rumah tangga, mendidik anak-anak atau mengeratkan hubungan suami isteri dan keluarga masing-masing. Duduk berkumpul anak-anak, ayah bagi nasihat ke anak, mak bagi nasihat ke anak, suami bagi nasihat kepada isteri dan keluarga. Lepas tu saling-saling memberi idea-idea dan menyelesaikan masalah dalam kalangan keluarga, membantu anak-anak dan sebagainya. Kemudian urusan penting yang berkaitan dengan kepentingan agama, masyarakat atau pekerjaan yang tidak dapat dielakkan. Jadi hikmah tidur awal ialah supaya tubuh mendapat rehat yang mencukupi, memelihara kesihatan, memudahkan bangun malam untuk beribadah dan memberi tenaga untuk melaksanakan amanah pada keesokan harinya. Oleh itu, seorang Muslim tidak menjadikan malam sebagai waktu untuk berjaga tanpa tujuan. Sebab malam untuk berehat. Tetapi menggunakannya secara seimbang antara rehat dan keperluan, juga aktiviti yang membawa manfaat serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita harapkan? Mestilah sesuatu perkara yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mendapat pahala. Tujuannya untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah serta mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Terdapat hadis Abu Barzah, iaitu Abu Barzah Al-Aslami. Pelajar-pelajar boleh tulis. Abu Barzah Al-Aslami. Nadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW tidak suka tidur sebelum menunaikan sembahyang Isyak. Rasulullah SAW tak suka tidur sebelum sembahyang Isyak. Mesti sembahyang Isyak dulu baru tidur. Dan baginda SAW tidak suka juga bercakap-cakap, iaitu dalam perkara yang tidak dalam agama. Maksudnya kalau kecek pun berkaitan dengan untuk manfaat tentang agama. Jadi dalam perkara yang tidak dalam agama, Rasulullah tak suka kecek benda-benda itu. Selepas sembahyang Isyak. Dan teks hadisnya pelajar-pelajar boleh tulis, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pen, ada pensel, boleh tulis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Wal hadithu ba'daha. Wal hadithu ba'daha. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan Bukhari 568. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Berarti Rasul SAW tak suka tidur sebelum Isyak. Dan poin yang kedua, Rasul tak suka bercakap dalam perkara yang bukan berkaitan dengan agama selepas Isyak. Dua perkara itu adalah penting untuk diambil perhatian kepada kita. Lepas Isyak, jangan duduk kumpul, berkumpul, bercakap perkara yang sia-sia. Carilah dan manfaatkanlah masa selepas Isyak itu adalah tujuannya untuk mencari ilmu, belajar, mengkaji pelajaran, serta kalau ada perkara-perkara yang mustahak sebagai contohnya tetamu mari rumah, melayani dia, ataupun berbincang dengan keluarga masing-masing untuk merapatkan hubungan keakraban antara keluarga. Jadi mudah-mudahan dengan cara yang diamalkan itu mendapat manfaat dan keberkatan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.